Komen pra-perlawanan Hyundai Cup 2026 antara Indonesia melawan Singapura. Perlawanan peringkat kumpulan A dalam kejohanan ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan berlangsung pada Jumaat 7 Ogos 2026 di Stadium Jalan Besar, Singapura. Perlawanan ini disifatkan sebagai perlawanan hidup dan mati bagi pasukan Indonesia kerana Indonesia memerlukan 3 mata penuh bagi melayakkan mereka ke peringkat separuh akhir kejohanan ini. Singapura dijangka turun dengan formasi kegemaran mereka iaitu 4-3-3. Ciri-ciri utama formasi 4-3-3 Singapura ialah di barisan pertahanan terdiri dari 4 pemain pertahanan di belakang di mana kadangkala back sisi atau fullback akan naik membantu atau menyerap ke kawasan tengah padang ketika menguasai bola. Di kawasan tengah menggunakan 3 pemain yang sering kali seorang perancang bertahan disokong 2 pemain tengah untuk mengawal tempo dan asakan. Sementara barisan serangan, 3 orang serangan dibarisi 2 pemain sayap kiri dan kanan untuk merobek ancaman dan seorang penyerang tengah bagi memporak-perandakan pertahanan lawan. Ramai penganalisa sukan meramalkan bahawa Singapura akan memenangi perlawanan ini. Perlawanan akan memihak kepada skuad Singapura untuk meraih kemenangan atau sekurang-kurangnya mencatat keputusan seri. Berikut adalah beberapa faktor utama mengapa ramalan memihak kepada pasukan tuan rumah. Pertama, prestasi semasa dan kedudukan di dalam kumpulan. Pasukan Singapura kini berada di tangga kedua kumpulan dengan 7 mata, manakala Indonesia di tempat ketiga dengan 6 mata. Ini bermakna Indonesia memikul tekanan wajib menang untuk layak ke separuh akhir. Indonesia baru saja mengalami kekalahan besar 0-3 di tangan Vietnam di kandang mereka sendiri. Ini mendedahkan kerapuhan taktikal yang sedang cuba diperbaiki oleh jurulatih mereka John Hartman. Di samping itu, kelebihan menjadi tuan rumah juga sedikit sebanyak memberi kelebihan kepada Singapura untuk memenangi perlawanan nanti. Kejayaan mereka mengikat Vietnam dengan keputusan seri tanpa jaringan baru-baru ini juga bukti bahawa mereka bukanlah selemah yang disangkakan. Skuad The Lions juga akan turun padang dengan jersey tajaan baharu daripada Adidas yang dilancarkan khas pertengahan kejohanan ini. Walaupun Indonesia merupakan salah satu pasukan paling pesat meningkat naik di Asia Tenggara, kelebihan psikologi dan prestasi semasa meletakkan Singapura dalam kedudukan yang lebih selesa untuk mara ke separuh akhir. Berikut adalah ramalan kesebelasan utama bagi kedua-dua pasukan untuk pertembungan sengit kumpulan A di Stadium Jalan Besar serta barisan pemain yang dijangka mencuri tumpuan. Bagi pasukan Singapura, formasi yang mereka gunakan ialah 4-3-3 dan skuad ini dikendalikan oleh
Gavin Lee sebagai jurulatih dan dijangka mengekalkan disiplin bertahan yang tinggi sambil bergantung kepada kepantasan serangan balas. Singapura dijangka menurunkan Izzuan Mahmud sebagai penjaga gol dan di barisan pertahanan Ryan Stewart, Irfan Fandi, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah. Sementara pemain tengah Haris Harun yang juga ketua pasukan, Kyoga Nakamura serta Song Lee Yang. Penyerang Muhammad Syawal Anwar, Ilhan Fandi dan Glenn Queh. Sementara pasukan Indonesia akan menggunakan formasi 3-4-3. Di bawah bimbingan jurulatih baru John Hetman, skuad Garuda terdesak untuk menyerang habis-habisan selepas tewas kepada Vietnam tempoh hari. Indonesia berkemungkinan tetap akan menurunkan penjaga gol Nadio Argawinata, pertahanan Jody Ahmad, Rizky Ridho sebagai ketua pasukan dan Justin Hafner, pemain tengah Sandy Walsh, Eva Jenner, Tom Hai, Shane Patinama. Sementara penyerang Hegi Maulana Wikri, Rekna Oratmangion serta Marcelino Ferdinand. Pemain yang bakal mencuri perhatian ataupun key players untuk skuad Singapura ialah Kyoga Nakamura, iaitu pemain tengah. Pemain naturalisasi ini menjadi nadi perancang kreatif utama Singapura di tengah padang untuk memecah belahkan kubu Indonesia. Selain itu, Ilhan Fandi bertindak sebagai penyerang yang mempunyai ketajaman fizikal dan lariannya amat diperlukan untuk menyudahkan peluang hantaran lintang. Begitu juga dengan Irfan Fandi, pemain pertahanan. Ketahanan fizikalnya di benteng belakang bakal diuji bagi mengekang asakan penyerang lincah Indonesia. Sementara bagi skuad Indonesia, pemain pertahanan dan juga ketua pasukan Rizky Ridho memikul tugas berat untuk menyuntik semula moral pasukan dan mengetuai benteng pertahanan selepas bocor 3 gol ketika menentang Vietnam. Tom Hai, pemain tengah, visi hantaran jauh dan kreativitinya akan menjadi enjin utama Indonesia untuk membina serangan berbahaya. Samping itu, Rekna Oratmangion, penyerang, kelincahan dan rembatan bertenaga beliau dijangka menguji kecekapan penjaga gol Singapura. Berdasarkan statistik dan perkembangan semasa, perlawanan kali ini memihak kepada kemenangan buat Singapura dengan ramalan keputusan jaringan adalah 1-0 buat skuad The Lions. Walaupun ada sebahagian penyokong dan penganalisis tradisional meramalkan Indonesia mampu bangkit, akan tetapi kelebihan besar tetap kepada Singapura atas faktor kestabilan prestasi semasa di dalam kumpulan A pada kejohanan ASEAN Hyundai Cup 2026 ini. Peratusan peluang adalah seperti berikut. Untuk kemenangan buat Singapura 40 hingga 42%. Untuk keputusan seri 32%. Dan untuk kemenangan Indonesia 26%. Kekalahan mengejut Indonesia 0-3 kepada Vietnam di tempat sendiri merendahkan kadar indeks keyakinan terhadap kestabilan benteng pertahanan skuad kendalian John Hetman. Apapun, sama-sama kita mengharapkan satu perlawanan yang bermutu tinggi ditunjukkan oleh
kedua-dua pasukan.